Okay, untuk kali ni kita ada Daim Darson daripada Cakup. The only one, Abu Benjamin. One from Kuala. Okay. Cikgu Zeri Works. Okay. Baiknya. So tu adalah kita punya boatman, Bamlet, Seman, Haji pada situ. Semua dah ready. Kita akan upstream. Okay. Baik, sekali. Hey, tu tengok Haji. Yes. Okay gang, kita dah sampai checkpoint yang pertama. So kat sini kita rehat dulu. Sambil rehat tu ada yang casting dulu lah. Yang mana dah set up dulu, kita casting dulu. Dah tunjuk kat lubuk tu dulu. Okay. Nice view. So nanti kita akan terus ke atas lagi. Alright. Stay tune man. Gang, untuk setup ni kita pakai Abu Ghasia Max Pro SP10 dan juga rod Buzzfeel. Untuk dia bang macam biasa lah, kita pakai Zeri Works. So ada manis-manis tu ada ni. Jadi oh, strike. Pertama, Sembarau. Okay, strike pertama. Cantik dia kali dia. Right. Nip. Wow, tengas. Alhamdulillah. Aduh Daim. Kejar geng. Kejar. Aduh. Tengok sikit. Nombor 2. Dekat tu. Mantap. Good size. Yang tak amat dia. Okay, tu. Jangan Haji strike. Lucu Haji. Haji drag ketat sikit ni.
Ha. Ui. Wah. Nampak kilas ni. Allahu Akbar. Putus. Ikan apa yo? Aduh. Pakai apa? Pakai apa? Allahu Akbar. Ah. Ayang je. Usai. Usai. Keluar je. Bawa pantai je. Pantai. Bujuk. Keranda. Bujuk. Aduh Haji. Minyak keluar dah. Aduh Haji. Pakai apa Haji? Spina. Saya bawa tu tadi. Bawa tu yang lucu. Nampak badan dekat dia. Mantap lah. Spina saya 4. Tak, nampak merah ya kan. Kasia. Bukan. Daun. Okey, kan daun. Mantap. Jom. Sat. Yes, alhamdulillah. Daun.
Ikan apa? Tengah? Kosong. Okay geng, kuasa video aku cukup sampai dekat ni. Alhamdulillah selesai aku trip hari pertama. So, tengoklah besok macam mana. Kalau ada strike lagi lah. Okay, ini sikit asyik man. Asyik tak? Asyik. Tu dia. Ini Man strike, Zedi strike dengan Daim strike. Okay, so aku cuba lagi esok. Harap ada strike manis-manis untuk hari esok. Okay, see you next content. Assalamualaikum.